Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington sedang mempertimbang untuk mengurangkan operasi ketenteraan di Iran susulan perkembangan terkini konflik di negara itu. Dalam satu kenyataan terbaru di platform media sosial miliknya Truth Social, Trump berkata Amerika Syarikat kini sangat hampir mencapai objektif ketenteraannya di Iran. Trump turut mengulangi dakwaan yang kononnya negara itu tidak bergantung kepada laluan strategik Selat Hormuz untuk keperluan tenaga. Menurutnya, laluan itu sepatutnya dikawal dan dipantau oleh negara lain yang mempunyai kepentingan langsung terhadapnya. Tambah beliau, Amerika Syarikat bersedia membantu usaha itu jika diminta. Namun ia mungkin tidak lagi diperlukan apabila ancaman Iran dihapuskan. Kenyataan itu dilihat sebagai isyarat kemungkinan perubahan pendekatan Washington dalam konflik berkenaan ketika ketegangan di Asia Barat terus menjadi tumpuan dunia. Penganalisis berpendapat sebarang pengurangan operasi ketenteraan berpotensi memberi kesan besar terhadap kesewilan serantau serta keselamatan laluan perdagangan utama dunia, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi nadi penghantaran minyak global. Sementara itu, Amerika Syarikat dan sekutunya mengerahkan pasukan udara serangan untuk membuka semula Selat Hormuz. Ia menerusi operasi ketenteraan termasuk melibatkan pesawat serangan A-10 dan helikopter Apache, menyasarkan tentera laut serta drone Iran bagi memulihkan laluan perkapalan. Ia juga sebahagian daripada pelan Pentagon mengurangkan ancaman bot laju, periuk api dan peluru berpandu Iran. Peningkatan ketegangan menyebabkan laluan perkapalan di Selat Hormuz terjejas, iaitu laluan penting bagi penghantaran minyak dan gas sekaligus memberi kesan terhadap rantau itu.